Nama saya Fadli Zilikram bin Rafrizan dari kelas BM7 akan menontonkan video yang bertajuk Bahaya Rasuah, Musuh dalam Diam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuat pembongkaran mengejutkan susulan penahanan sepasang suami isteri pegawai imigresen yang hidup mewah hasil duit rasuah. Bukan membeli emas, sebaliknya pasangan berkenaan mampu membuka kedai emas dan memiliki jongkong emas hasil kegiatan itu selama 4 tahun. Bayangkan sesebuah negara yang kaya dengan pelbagai bangsa tetapi rakyatnya menderita. Bayangkan keadilan dapat dibeli dan kepercayaan dapat hilang hanya dengan wang ringgit sahaja. Itulah bahayanya rasuah yang dapat menjatuhkan. Rasuah bukan sekadar jenayah, ia adalah pengkhianatan terhadap amanah. Ia berlaku di mana-mana, dalam sektor kerajaan, korporat, malah di peringkat komuniti. Sekali rasuah berakar, ia akan menghancurkan sistem, akan merosakkan ekonomi, melemahkan pentadbiran dan menafikan hak rakyat yang jujur. Laporan Transparency International menunjukkan negara yang tinggi kadar rasuahnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang perlahan dan pelaburan asing yang merosot. Jadi persoalannya, sanggup kita biarkan masa depan kita digadai? Pendidikan juga penting. Didik generasi muda bahawa kejayaan yang bersih lebih bermakna daripada kekayaan yang haram. Apabila rakyat berani menolak rasuah, barulah negara mampu berdiri teguh. Dalam surah Al-Baqarah ayat 188, dan janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan yang salah, dan janganlah kamu menghulurkannya kepada hakim untuk kamu dapat memakan sebahagian daripada harta manusia dengan cara dosa, padahal kamu mengetahui salahnya. Penjelasannya, ayat ini melarang perbuatan memberi atau menerima suapan bagi mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Rasuah termasuk dalam memakan harta dengan cara yang batil. Untuk memerangi rasuah, langkahnya mesti bermula dengan diri sendiri. Katakan tidak kepada rasuah walau sekecil mana sekalipun. Laporkan kesalahan, tegakkan integriti, jadikan nilai amanah dan tanggungjawab sebagai budaya, bukan sekadar slogan. Rasuah tidak akan berhenti jika kita terus diam. Ia hanya akan lenyap apabila setiap individu memilih untuk berlaku jujur. Ingat, rasuah bukan budaya kita kerana bangsa bermaruah lahir daripada rakyat yang berintegriti.